Hai semua, pernah nampak tak roll up wrap ni? Jadi kali ni saya nak share satu resepi sarapan pagi yang dipanggil chicken wrap. Okey, ini adalah satu ketul isi ayam yang diperap dengan garam dan mixed herb. Lepas 5 minit bolehlah digoreng dengan menggunakan minyak yang banyak. Kalau nak lebih sihat boleh grill je tanpa minyak. Lagi baguslah sebenarnya. Okey, bila dah masak bolehlah angkat dan diteruskan minyaknya. Biarkan sejuk sekejap. Lepas tu bolehlah dihiris. Ketebalan hirisan ni ikut sukalah. Nak tebal, nak nipis, itu ikut selera masing-masing. Pecahkan 2 biji telur. Tambah sedikit garam. Dan pukul sampai semua jadi sebatilah. Tuangkan bancuhan telur dalam pan. Lepas tu kita lengkangkan biar dia rata. Wrap ni ada 5 keping. Ambil sekeping dan letak pada bahagian atas telur. Waktu basah-basah lagi tau supaya dia cantik melekat. Kemudian ambil 1 biji pinggan dan kita telangkupkan. Ini cara mudah lah untuk keluarkan daripada pan. Nampak macam ni. Okey, biarkan sekejap. Sementara itu, hiris tomato cherry. Okey, kita lipat 2 wrap ni, kemudian gunting separuh. Buka lipatan, kemudian letakkan 1 keping keju dan lipat. Kemudian masukkan hirisan ayam. Tambah sos tomato ataupun sos cili, ikut sukalah. Okey, lepas tu tambahkan dengan salad. Lipat lagi. Nampak tak? Dia jadi mudah bila kita dah potong. Kemudian tambahkan hirisan tomato cherry tadi. Tambah sos keju ataupun mayonis. Ikut selera masing-masing lah. Kemudian lipat lagi. Jadilah gulungan segitiga ataupun bentuk dia macam kon sebenarnya. Jadi macam ni. Menu sarapan ni memang cukup lengkap dengan protein dan juga ada sayur. Sekian dari saya. Selamat mencuba. Bye.